Hello korang, hari ni kan kita orang akan ikut local tour guide ke Sami Village. Sami ialah suatu kaum di Mermang's, kaum aslilah native tribe, S-A-A-M-I, Sami. So ini Mr. Mikhail, dia akan bawa kita ke village tersebut. Actually kita ambil private tour daripada dia. Harga package dalam 3,200 begitu untuk 2 orang, dewasa dan satu kanak-kanak. Jadi pada hari pertama ni Mr. Mikhail akan bawa kita ke Sami Village, dan malam nanti dia akan bawa kita ke satu tempat di Mermang's mengejar Aurora. Hari kedua esoknya dia akan bawa kita ke Tebing Baraka dan whale watching. Jadi tengok pemandangan pagi, seronok kan? Rasa teruja sangat. Tak dapat bayangkan masa ni macam mana Sami Village tu. Mr. Mikhail memang sangat ramah dan sempoi. Dia memang rajin melayan pertanyaan kita, rajin bercerita. Sebenarnya harga dia antara paling murah antara banyak-banyak operator yang aku bandingkan harga. Ni memang paling murah. Tapi sebenarnya lepas aku habis trip, ramailah yang bertanya khidmat dia, dan ramai yang dapat harga yang mahal sikit. Mungkin sebab masa kita orang pergi ni ialah non-peak season tau. Maybe kalau korang pergi winter ke apa, maybe harga dia mahal sikit lah. Okay, kita dah masuk kawasan Sami Village. Tempat ni pada aku macam agak turistik, tapi not bad jugalah sebab kita dapat belajar culture dan lifestyle kaum Sami ni. Kalau musim winter, tempat ni orang datang untuk husky riding, reindeer sleigh riding. Tapi sebab kita datang musim autumn, jadi kita disambut dengan anak yang comel-comel ni. Ini tiang-tiang kayu yang diorang puja sejak beribuan tahun dahulu. Jadi kalau korang macam sensitif terhadap benda-benda mistik aura ni, aku cadangkan jangan sentuhlah kayu-kayu tu, sebab kita orang ada sedikit mistik terjadi dekat kita orang. Husky ni kita kasih je makan. Anak aku tak takut sebab anjing tu dah ditambat. Tapi aku takut walaupun ditambat, sebab dia macam terlalu aktif tau husky ni. Sebabkan musim autumn ni kita hanya dapat bagi makan usap-usap tu je lah. Tak dapat lah sleigh riding kan. Kalau ada salji tu boleh sleigh riding. Ada juga animal yang lain macam ni raccoon. Raccoon ke tu? No, fox. Ini fox, bukan raccoon, sorry. Fox dengan huskies ni mempunyai deep connection lah dengan kaum Sami. Seperti contohnya husky ni diorang gunakan untuk transportation kan, dog sledding. Lepas tu ketua Sami panggil reindeer dengan membunyikan loceng. Kau tengok tu berbondong-bondong dia datang. Reindeer ni merupakan haiwan yang sangat dekat dengan masyarakat Sami, kerana haiwan ini merupakan sumber pengangkutan, sumber makanan dan sumber pakaian kepada mereka. Aku tengok dekat-dekat tanduk reindeer ni kan, dia macam ada berbulu sikit tau. So, diorang gunakan bulu dekat antler reindeer ni dijadikan ubat atau arak. Yang aku paling tak boleh brain, aku punya tour guide cerita, kaum Sami ni dia gunakan private part reindeer ni diperam jadikan arak, kau tahu. Selama ni aku dengar orang makan private parts animals, tapi diorang punya like ekstrim, diorang jadikan arak. Guide aku cerita kan, kalau diorang minum dengan orang Sami ni kan, diorang macam rasa takut sikit, sebab orang Sami ni kalau ajak minum, diorang akan minum banyak sangat. Sebab diorang ni mabuk lambat. Orang lain dah mabuk dulu, diorang kemudian dia punya rasa ting lambat sikit. Lepas tu kan kita orang dibawa ke suatu ruangan ni, dan ketua Sami tu cerita pasal culture orang Sami, lifestyle diorang, dan mythical story. Dan ini dia bawa kita ke mythical lake yang diperkatakan itu cantik lake ni. Tapi macam terpongeh juga nak naik lake tu sebab jatuh bukit tau.
Ni kita turun daripada bukit tadi dan aku tengah mengagumi tumbuhan meliar di Arctic Tundra ni. Comel-comel, cantik. Ketua Sami tu cerita dulu diorang mengembala reindeer tu kan. Nak jaga reindeer tu diorang kena menjejak reindeer dengan berjalan kaki. Tapi zaman sekarang diorang naik ATV tau. Ini dikasih kita naik ATV, jalan-jalan sekitar properti dia. Aku ni pula memanglah jenis tak drive kan. Lepas tu aku pun bonceng lah Mina Russian ni punya ATV. Nasib baik dia okey. Lepas tu aku pun berpeluang memakai pakaian tradisi orang Sami, bergambar-gambar dengan anak comel-comel tu. Dan juga itulah ketua Sami je. Kau bayangkan dia naik ATV. Wah, bergaya sungguh. Lepas tu kita pun pulang balik ke bandar. Actually kan kat sana dia ada bagi makan lah. Ada sup ikan salmon dengan teh mushroom. Lepas tu kita dah sampai bandar ni kan. Duit pun belum di-spend lagi. Jadi kita nak spend duit. Kita pergi jalan-jalan, cari kedai kek, makan kek, minum kopi, jalan-jalan lagi. Tu kita singgah groceries. Kita nak beli jajan sikit untuk malam nanti. Kita akan memburu aurora. Jadi sedikit preview lah aurora ni. Aku tangkap guna iPhone 11 Pro Max. Boleh nampak lah aurora tu. Boleh nampak. Nanti next vlog aku akan cerita macam mana korang nak memburu aurora ni. Okay, bye.